Lagi awal anda bermula simpan emas, lagi untung sebenarnya. Ramai anak muda fikir simpan emas ni hanya untuk orang yang dah berusia ataupun yang dah stabil kewangannya. Hakikatnya, siapa yang mula awal, dialah yang akan menang besar nanti. Anak muda sebenarnya ada satu kelebihan yang orang berusia dah tak ada, iaitu masa. Lagi awal anda bermula, lagi lama simpanan tu boleh berkembang. Contohnya, kalau seorang anak muda yang berumur 20-an mula simpan emas walaupun kecil, katakanlah RM100 sebulan. Dalam tempoh 10 tahun, dia dah boleh kumpul belasan ribu dalam bentuk emas. Dan bezanya sangat ketara kalau dibandingkan dengan simpan duit biasa. Duit makin lama makin jatuh nilai dia, tapi emas makin lama makin tinggi nilainya. Bayangkan bila umur dah 30 tahun nanti, anda dah ada tabungan emas yang kukuh. Masuk 40 tahun pula, emas tu boleh jadi modal untuk beli rumah, bayar kos pendidikan anak-anak ataupun mungkin boleh jadi modal untuk buka bisnes sendiri. Lagi cepat anda bermula, lagi besar peluang anda untuk capai kebebasan kewangan lebih awal daripada orang lain. Ramai yang silap bila tunggu kaya dulu baru nak mula simpan emas. Padahal nak kaya tu syaratnya kena mulakan simpanan dulu. Kalau asyik tangguh, asyik kata nantilah bila gaji besar baru nak bermula. Akhirnya umur 40 tahun pun masih belum ada simpanan yang kukuh. Jadi jangan pandang rendah pada simpanan yang kecil. Jangan tunggu umur 30 ataupun 40 tahun baru nak bermula. Kalau anda masih muda, inilah masa yang terbaik untuk anda mulakan tabungan emas. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, berujuk pin pos saya ataupun klik saja link bio untuk saya bantu sebaiknya.